Okey, Assalamualaikum. Kita pergi video seterusnya. Macam biasa, klik ke atas untuk withdraw. Okey, withdraw ni anda boleh tengok berapa komisen yang anda dah generate sekarang. Contohnya total commission 60. Ini maksudnya total commission yang anda boleh withdraw. Sebab kalau tengok Safa ni, dia punya total commission dia, kalau tengok dekat dashboard all times, macam ni. Unpaid earnings, maksudnya unpaid commission adalah RM60. Manakala yang HQ dah bayar ada 930. Ini tak sampai sebulan tau Safa buat ni. Tak sampai sebulan. Saya 2 minggu. So bayangkan 2 minggu dah dapat 1,000. Kalau sebulan InsyaAllah 2,000. So bayangkan kalau 2,000. Best tak? Income geli-geli. Okay. So dia dah dapat RM990 commission dia. Yang HQ dah bayar dah 930. Yang belum bayar lagi 60. Sebab apa? Sebab dia belum withdraw lagi. Yang bestnya dalam Solvi Heroes ni adalah kita boleh withdraw harian. Macam ni kan. Boleh klik withdraw je. Withdraw now, withdraw now, withdraw now. Yang bestnya cuba tengok. RM20 ni bukan Safa yang buat sales, tapi anak dia. 3 orang anak dia yang buat sale. Siapa yang anak dia? Zulham, Syamila dengan Zaizuliani. 3 orang buat sale. So Safa dapat RM20, RM20, RM60. So hanya tekan withdraw sahaja. Tekan je dekat sini. Tekan. Tekan sekali, pak. So akan sukses. Lepas tu dia beritahu bila date request. Malam ni pukul 10. Lepas tu withdraw sekali lagi. Pak, withdraw sekali lagi. So Safa nanti insya-Allah kat sini dia dah tulis dah. Sila pastikan bank account yang diberikan adalah betul dan aktif. Cuba tengok betul ke nama Safa Maybank, betul ke? Kalau tak betul sila tekan kat sini untuk update. Contohlah update, lepas tu tekan update profile. So dia akan keluar update successfully. So dah check balik. Okey, dah betul. Okey, baca balik dia cakap apa dia? Jika withdraw sebelum pukul 12 tengah hari, akan diproses pada hari sama. Hari bekerja sahaja. Mana kena withdraw sebelum pukul 12 tengah hari, akan diproses pada hari sama. Hari bekerja sahaja. Jika withdraw selepas pukul 12 tengah hari, so akan diproses pada hari esok. Hari bekerja sahaja. So hari cuti tak dikira. So yang bestnya adalah anda boleh withdraw setiap hari. Kecuali bukan hari bekerja lah, hari cuti ke apalah. Yang best lah. Sebab apa? Kadang-kadang affiliate ni dia buat sebulan sekali, ada yang seminggu sekali. So lepas dah withdraw, anda tunggu untuk anda boleh refresh je nak tengok apa masalah. Kod ada masalah ke, nanti HQ akan beritahu. Contohnya reject. Kenapa reject? HQ akan bagi status dia. Reject sebab sekian. Contohnya reject sebab nombor akaun salah. So anda kena betulkan nombor akaun. Jadi kena buat betul-betul, kena check betul-betul. Alhamdulillah kita boleh withdraw setiap hari. Itu yang best dalam sistem ini. Okey, selamat withdraw hari-hari. Amin insya-Allah.